sekitar kawasan tersebut. Jadi pihak polis mengesahkan bahawa ada satu aktiviti korek tanah yang telah berlaku sebelum kejadian, dan kejadian itu adalah untuk menggantikan paip pembahan yang berada lebih kurang 30 meter daripada pusat letupan. Okay. Jadi pihak polis telah mengenal pasti kontraktor, subkontraktor dan pekerja-pekerja yang terlibat, yang menggunakan dua jentera, satu adalah Mego dan satu lagi adalah excavator yang telah digunakan untuk mengorek tanah kawasan itu untuk menggantikan paip pembahan yang sedia ada. Dan kerja-kerja tersebut telah dihentikan pada 30 hari bulan Mac. Okay. Jadi hasil daripada setup pihak polis dapati salah satu excavator yang diletakkan di situ turut terbenam dalam lubang tersebut. Okay. Adakah aktiviti korek ni boleh menyebabkan letupan? Ada satu perkara yang perlu disiasat lanjut untuk mengenal pasti perkara-perkara yang lain keterangan yang perlu dikumpulkan apabila kita menggali lubang itu, dan temui keterangan yang fizikal yang lain lah yang boleh merumuskan adakah aktiviti korek tanah tu boleh menyebabkan sebarang letupan ke atas pipe gas. Okay. Jadi kita masih memerlukan masa untuk mengetahui perkara ni lah. Maksudnya kita boleh mengesahkan memang ada aktiviti korek juga, tapi adakah korekan itu dalam berapa jauh, perlu disiasat lanjut lagi, dan seterusnya kita pernah pastikan adakah aktiviti itu boleh menyebabkan letupan ni. Jadi pihak polis perlu memerlukan masa lagi. Masa ini kita telah mengambil percakapan sebanyak 56 saksi yang terdiri daripada mangsa yang melihat ataupun berada di tempat kejadian, pihak kontraktor dan juga pekerja yang berada di kawasan tersebut. Masa ini kita telah mengenal pasti satu saksi yang berada di tempat kejadian sewaktu letupan berlaku. Satu pengawal keselamatan yang berada di tempat bangunan shopload yang baru didirikan. Maksudnya dalam jarak 30 meter dari pusat letupan, dia berada waktu kejadian dan dia juga cedera. Jadi pihak polis telah sedang mengumpulkan maklumat atau keterangan daripada saksi ini, sama ada untuk mengetahui sebarang aktiviti bakar ataupun aktiviti korek ataupun lain-lain aktiviti yang boleh mencetuskan sebarang letupan.